Ramai orang yang jadi stres. Stres kerana tempat kerja, stres kerana menghadapi masalah yang sama bertahun-tahun, stres kerana pasangan hidup, stres kerana hutang. Kenapa kita stres? Baik, dia ada dua benda. Yang pertama dipanggil sebagai sara hidup. Yang kedua dia dipanggil sebagai gaya hidup. Kenapa yang manusia sekarang terjebak di dalam satu perkara yang disebut sebagai stres? Mula-mula dia menghadapi masalah, tidak dapat menguruskan hidup dia antara membezakan sara hidup ataupun gaya hidup. Sebab itu di dalam agama Islam, dia ada al-aulawiyat, dia ada hijaiyat, dia ada tahsiniyat. Punca yang menjadi salah satu jadi stres ialah tahsiniyat